JDT akan kembali turun ke Stadium Sultan Ibrahim untuk melayan kunjungan PDRM FC pada Rabu ini. Suasana di Stadium Sultan Ibrahim dijangka meriah Rabu ini apabila JDT turun beraksi buat kali pertama sebagai juara Liga Super 2026 menentang PDRM. Perlawanan ini bakal menjadi medan buat penyokong JDT untuk meraihkan kejayaan pasukan kesayangan mereka di laman sendiri. Walaupun gelaran juara sudah berada dalam genggaman, namun JDT dijangka tidak akan memperlahankan rentak. Fokus utama Harimau Selatan kini adalah untuk mengekalkan rekod tanpa kalah sehingga penghujung musim. Bagi PDRM FC pula tugasan berat menanti mereka untuk mengekang asakan jentera serangan JDT yang diketuai oleh Bersun Da Silva. Adakah JDT akan menurunkan pemain kedua atau terus menurunkan kesebelasan terkuat? Saksikan aksi ini hanya di Astro pada Rabu ini jam 9 malam.